negara-negara Arab itu semuanya bergantung kepada Amerika, kepada United Kingdom, kepada Jerman, kepada Perancis dalam macam-macam hal. Dalam teknologi bergantung pada mereka, dari segi senjata bergantung pada mereka, dari segi perisikan intelligence bergantung pada mereka, dari segi teknologi bergantung pada mereka. Sebab itu Arab ini yang asalnya dulu di bawah kerajaan Osmaniyah yang satu dipecah-pecahkan. Jadilah Syria, jadi Iraq, jadi Jordan, jadi Mesir, jadi Saudi, jadi Kuwait, jadi Qatar. Mereka memecah-mecahkan orang Arab. Asalnya orang Arab itu satu dalam satu wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunia wad din, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih ibadah Tuan Pengurusi dan ahli jawatankuasa Surah An-Nur, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersama di rumah Allah ini menunaikan tanggungjawab kita, dan sekali lagi kita berbicara mengenai hal yang sudah terlalu lazim, terlalu biasa, mengenai isu yang berkait dengan apa yang dipanggil bumi Palestin, yang disifat sebagai bumi para anbiya, bumi jihad, bumi ribat. Dan sudah tentu mendengar ceramah yang berkali-kali berulang ini, kita semacam sudah lesu untuk mendengar perkembangan, kerana seolah macam kita ini lumpuh, tidak boleh berbuat apa-apa. Oleh kerana itu saya ingin memberikan satu penerangan malam ini yang sedapat boleh menjadikan apa yang saya syarahkan ini adalah lain daripada yang lain. Ya. Kita berada dan berkumpul hari ini ketika Gaza ataupun Gaza itu terus berdarah dan Masjid Al-Aqsa terus dicabuli. Itu senario yang kita ada sekarang ketika kita berhimpun malam ini. Oleh kerana itu saya ingin mengingatkan bahawa apa yang berlaku di Gaza dan juga di Masjidul Aqsa itu bukan perkara yang atau episod yang terpencil, tetapi ia adalah sebagai kemuncak kezaliman yang berpanjangan terhadap Palestin. Ya, yang kita bicara ini ialah kemuncak kezaliman, dan dalam kemuncak kezaliman itu tidak berhenti sampai hari ini. Dan yang sedang merana, yang sedang menerima akibat yang parah itu ialah namanya Palestin. Jadi kita melihat Gaza itu dihimpit dengan kepungan oleh Israel yang nampaknya dibantu oleh negara Islam yang berdekatan, iaitu Jordan dan Mesir. Kerana Jordan dengan Mesir itu bersempadan dengan Palestin yang asal. Tetapi nampaknya Gaza itu dibiar hancur oleh negara jiran, seolah macam kita di Malaysia dibayangkan kita ini dibantai oleh satu negara jiran. Kita ada negara jiran kita dengan Indonesia, dan Indonesia tidak buat apa-apa. Itulah misalannya yang saya dapat gambarkan. Jadi Gaza itu dihimpit dengan kepungan, kemudian dilaparkan dengan dasar yang dibuat oleh Israel, kemudian dibedil semahunya tanpa belas kasihan.
Dan kebangkitan Gaza itu yang terakhir namanya Taufan Al-Aqsa. Apakah Taufan Al-Aqsa? Iaitu serangan Hamas ke atas Israel, kemudian dinamakan serangan itu Taufan Al-Aqsa, bermakna orang Gaza dalam perjuangan mereka itu, keprihatinan mereka itu bukan terhadap kawasan Gaza, keprihatinan mereka ialah terhadap kedudukan Masjid Al-Aqsa. Sebab itu dipanggil Taufan Al-Aqsa, tidak dipanggil Taufan atau Taufan Al-Ghazza. Jadi itu memberi makna kepada kita bahawa perjuangan Gaza-nya adalah untuk Masjid Al-Aqsa. Ketika saya pergi Gaza dan pergi ke pejabat Perdana Menteri Syahid Ismail Haniyeh, dia ada papar satu plate di nombor 78.26 km. Saya kata, ini plate apa ni? Dia kata, inilah jarak daripada pejabat saya ke Masjid Al-Aqsa. Selagi Masjid Al-Aqsa tidak dibebaskan, perjuangan kami tidak selesai. Itu jiwa yang kita lihat berlaku di Gaza, kerana mereka memikirkan bukan kepentingan diri mereka, tetapi kepentingan Masjid Al-Aqsa. Kerana Masjid Al-Aqsa itu adalah akidah. Masjid Al-Aqsa itu kiblat kita yang pertama. Masjid Al-Aqsa itu adalah peristiwa keimanan kita, iaitu Isra wal Mi'raj. Sebab itulah kefahaman kita menghayati tentang apa yang berlaku kepada Gaza itu kena betul. Kita hanya lihat kehancuran fizikal, penderitaan dan kelaparan dan sebagainya yang kita baca dan dapat video dan sebagainya. Tetapi inti daripada apa yang berlaku pada Gaza itu adalah mengenai kedudukan Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Saya ingin memberikan kenyataan bahawa apa yang berlaku di Gaza itu disebut sebagai peperangan antara dua pihak, iaitu yang dipanggil Gaza dengan Israel, khususnya tentera Israel dengan pejuang Hamas. Itu disebut peperangan. Tapi sebenarnya itu salah. Ini bukan peperangan. Kerana apa? Kerana kekuatannya tidak berimbang. Bayangkan, Israel mendapat bantuan sehingga hari ini daripada Amerika untuk keperluan senjata yang paling mampu menghabiskan Gaza itu. Sehingga hari ini apa yang disumbang oleh Amerika kepada Israel? Fighter jets, rockets, drones, helikopter, kapal laut. Sehingga hari ini jumlahnya 60 bilion USD. Bayangkan, ini yang terpaksa berdepan dengan Gaza. Gaza itu hanya satu kawasan yang tidak lebih luas daripada Perlis. Panjangnya 47 km, lebarnya 17 km. Dan di dalamnya itu 2 juta orang. Kawasan yang terpadat di dunia dan kawasan kecil adalah Gaza. Gaza itu adalah yang paling padat, tetapi dikepung dari laut, udara dan darat. Jadilah Gaza itu sebagai penjara terbuka terbesar di dunia, kerana tidak boleh keluar dan orang luar tak boleh masuk. Jadi bila Israel melakukan ke atas Gaza separah ini, maka bagi saya ini bukan perang. Ini adalah penaklukan, ini adalah penjajahan yang disokong oleh Amerika dan dilindungi oleh veto Amerika, dan diberikan gambaran dan berita
atau dipanggil naratif yang memihak kepada Israel dengan istilah Israel itu berhak mempertahankan diri. Itulah gambaran yang diberi kepada dunia. Tetapi tragedi yang lebih besar daripada apa yang saya sebut tadi ke atas Gaza, pemusnahan, pengemoban apa saja yang ada di sana. Dari masjid 1,200 masjid itu semua telah dibom. 32 hospital semua telah dihancurkan. 500 sekolah telah dibinasakan. Seluruh 11 universiti semuanya hancur. 139 rumah semuanya hancur. Jalan, infrastruktur, air, tenaga elektrik semuanya hancur. Itu satu gambaran yang memang sangat menyedihkan dan kita anggap sebagai sangat-sangat parah dan sangat zalim. Tetapi saya ingin memberitahu bahawa ada yang lebih parah daripada itu. Apa sebenarnya yang lebih parah daripada apa yang saya gambarkan di Gaza? Yang lebih parah, yang menjadi sangat tragedi kepada kita, sangat tragik kepada kita, ialah kegagalan ummah untuk bertindak dengan bersatu dan berkesan. Itu yang lebih parah. Yang ini zalim memang kerja dia. Ya. Dibunuhlah semua. Diberi istilah orang Palestin itu bagaikan lipas dan tikus. Anak yang dalam perut ibu pun mesti dibunuh kerana dia bakal menjadi pengganas kepada Israel. Demikian dilakukan kepada Gaza. Tapi dalam semua kengerian kita terhadap apa yang berlaku di Gaza ialah persoalan di mana ummah. Itu yang lebih parah bagi saya. Ummah yang 2 bilion, yang dekat 2 bilion yang ada di dunia ini. Mereka di mana? 200 juta orang-orang Arab Islam di sekitar kawasan itu. Di mana mereka? Jadi yang saya nak bicarakan ini, yang lebih penting kepada tajuk kita ini ialah ketidakmampuan ummah apabila jumlah kita sangat besar tapi kita gagal dalam kesatuan. Macam mana yang 2 bilion itu berdepan dengan 20 juta orang-orang Yahudi? Yang ada 20 jutanya orang Yahudi ini. Yang kita 2 bilion. Macam mana dalam 2 bilion ini tak boleh menyelamatkan Gaza yang hanya 2 juta orang ini? Ini persoalan dan juga kenyataan yang sangat pedih untuk kita nak jawab, sebab jawapan itu melihat balik kepada diri kita. Ya benar, musuh Yahudi, Zionis, Nasrani memang diperingatkan kepada kita. Tapi yang kita harus lebih rasa penuh perhatian ialah kenapa dalam bilangan yang sebegitu banyak kita gagal untuk menyelamatkan Palestin yang kecil itu. Kita nampaknya mengeluarkan kenyataan. Kalau OIC bersidang, kenyataannya nampak keras. Tapi kita gagal untuk bertindak. Kenapa? Kerana kita takut tekanan ke atas kita. Ya. Negara-negara Arab itu semuanya bergantung kepada Amerika, kepada United Kingdom, kepada Jerman, kepada Perancis dalam macam-macam hal. Dalam teknologi bergantung pada mereka, dari segi senjata bergantung pada mereka, dari segi perisikan intelligence bergantung pada mereka, dari segi teknologi bergantung pada mereka. Sebab itu Arab ini yang asalnya dulu di bawah kerajaan Osmaniyah yang satu dipecah-pecahkan. Jadilah Syria, jadi Iraq, jadi Jordan, jadi Mesir, jadi Saudi, jadi Kuwait, jadi Qatar. Mereka memecah-mecahkan orang Arab. Asalnya orang Arab itu satu dalam satu wilayah. Malang kita mengecam, kita mengutuk, tapi ada negara-negara Islam yang menjalinkan hubungan dengan Israel, mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel, berdagang dengan Israel.
Itu dia negara Islam. Jadi kesedihan yang kita nyatakan bila kita dengar berita-berita ini, kita rasa sedih melihat anak-anak terbunuh atau dibunuh begitu rupa. Mereka tak dapat bantuan kerana ditutup semua sempadan. Kita rasa sedih. Tapi dalam masa yang sama kita tidak mahu mencabar dan bangkit untuk menentang sistem yang menyebabkan ini berlaku. Sistem apa? Sistem pertahanan. Sistem apa? Sistem ekonomi. Sistem apa? Sistem pendidikan. Kita tak berani nak bangkit mencabar semua itu sebab sistem yang sedia ada ni di dunia ni dikawal oleh Amerika, dikawal oleh Barat. Jadi kita tak boleh nak berhadapan dengan cabaran-cabaran ni sebab mereka dah lingkung kita ni. Ambil sajalah nilai wang ringgit, nilai wang kita ni. Jatuh naiknya itu ialah bergantung kepada mereka yang menentukan. Bank dunia menentukan. Sekarang kita punya ringgit semakin baik, tetapi sangat rentan namanya, atau dia panggil vulnerable. Boleh saja diturunkan kalau mereka mahu, seperti yang telah berlaku pada tahun 1987. Sistem perdagangan kita kena ikut undang-undang mereka. Kalau kita berdagang dengan Amerika, kemudian berlaku pertelingkahan, di mana kita nak bawa mahkamah mana? Kena bawa ke mahkamah perdagangan dunia. Mahkamah perdagangan dunia di mana? Di Washington. Jadi kita terikat semua. Jadi tidak ada keadilan nampaknya. Untuk Gaza jauh sekali, untuk West Bank tak jadi apa, untuk Baitul Maqdis pun kita tak bela. Keadilan itu sebenarnya kita gagal, dia bukan gagal ya untuk dapat keadilan tu. Keadilan bukan lemah, yang gagal mereka yang mendukung sistem yang ada sekarang ini, yang berpecah, yang takut, yang terikat, sehingga akhirnya kita tak boleh buat apa. Ya. Inilah nasib umat. Kita berhimpun di Mekah setiap tahun haji 2 juta, 3 juta. Ni Saudi nak besarkan Kaabah, besarkan Mekah itu, dan dibuat hotel-hotel mewah supaya orang-orang yang kaya boleh datang. Tetapi semangat haji itu tidak membawa kepada kita sama-sama memberi perhatian kepada apa yang berlaku kepada umat Islam yang sudah tertindas parah di Palestin, di Kashmir, di di Myanmar, orang Islam di India. Sebab itu disuarakan bila Modi sampai tadi, Narendra Modi, Perdana Menteri India, kita rasa pedih kerana dia telah membunuh orang-orang Islam di India, telah memusnahkan masjid-masjid di India. Tapi kenapa kita tak boleh nak buat apa-apa? Inilah dia kelemahannya adalah pada kita. Ya. Jadi berbalik tentang Palestin tadi, penaklukan ke atas Palestin itu bukan bermula hari ini. Penaklukan itu tak bermula dulu 1948. Dan mula-mula di Palestin itu diserah kepada Yahudi Zionis oleh British. Kemudian sekarang British seolah menyerahkan pula kepada Amerika untuk memperkuatkan orang-orang Yahudi supaya menghabiskan Palestin itu, yang tinggal 2 tompok saja. Yang satu namanya Gaza, yang satu namanya Tebing Barat. Dan dalam Tebing Barat itu ada satu kawasan namanya Baitul Maqdis. Dalam kawasan Baitul Maqdis itu ada kawasan namanya Masjidul Aqsa. Dan Palestin
itu sekarang sedang dibiarkan supaya akhirnya setiap inci yang tinggal di Palestin itu mesti akhirnya dirampas. Baik, tuan-tuan. Dengan memahami itu, kita juga bertanya, apa lagi yang mereka akan lakukan pada Gaza sekarang? Yang telah syahid 71,000 pada angka yang mereka telah hantar kepada kita, tetapi yang sebenarnya yang telah syahid bagi hitungan saya adalah 100,000 selama 2 bulan serangan ini. Karena mayat yang di bawah runtuhan tidak dapat dicari, kerana tidak ada jentera berat untuk mengauk bongkah bangunan itu. Ramai yang telah terbunuh, yang terperangkap dalam runtuhan tidak dapat dicari. Ramai yang mati kerana kebuluran, ramai yang telah mati kerana tidak dapat rawatan, dan yang telah dibom. Campur semua itu, tuan-tuan, saya yakin sudah sampai mencecah 100,000 orang. Dan ini berlaku, yang anehnya ialah dia berlaku di depan mata manusia antarabangsa. Ini bukan cerita zaman perang dunia pertama. Kita dapat berita tu sebulan lepas itu baru kita dapat berapa kawasan yang telah hancur, berapa orang mati. Perang dunia kedua pun tidak dapat berita, dah lama baru kita dapat. Ini yang sedang kita saksikan di Palestin sekarang ini ialah setiap hari, di depan mata dunia, setiap hari. Dalam bahasa Inggeris dia panggil in real time. Maknanya sekarang Netanyahu nak mengarahkan beberapa hari ini akan serang Iran. Itu boleh kita dapat tahu sekarang, saat ini, ketika saya berceramah ini, saya boleh dapat maklumat itu. Tapi malamnya, dalam keadaan mereka berhadapan dengan keadaan itu, dan Donald Trump nak buat apa yang dia mau, yang malangnya ialah kita hampir-hampir mengatakan bahawa kita kembali kepada sentimen kewarganegaraan kita, iaitu ini urusan orang Arab Palestin. Sudahlah, jangan fikir banyak tentang mereka, kita jaga hak kita sudah. Sudah ada dah bunga-bunga itu. Orang Indonesia bilang enggak apa-apalah Pak, itu kan urusan Palestina, kita jaga aja Indonesia ini. Orang Brunei bukan ramai pun, 600,000. Apa yang difikirkan tentang Brunei, tentang Palestin? Orang Malaysia sudah mengatakan bahawa cukuplah kita bercakap tentang Palestin, cukuplah kita membantu, memberi sumbangan. Sekarang kita fikir tentang kita. Jadi sikap nasionalisme itu sudah mulai muncul, dan akhirnya yang menjadi kita terkejut, yang bangkit sungguh-sungguh untuk membela dan menyuarakan isu Palestin ialah orang yang turun ratusan ribu di London, ratusan ribu di Paris, ratusan ribu di Cape Town, puluhan ribu di Jepun, Tokyo, ratusan ribu di Sydney, ratusan ribu di Venezuela, di Brazil, di Chile, yang kesemuanya ataupun sebagian besarnya bukan Islam yang pergi demonstrasi ni, tuan-tuan. Sampai kita bertanya, ni mana orang Islam ni? Ketika saya di Jepun menyertai demonstrasi, 80,000 orang turun, dan saya tengok-tengok ni tak nampak muka orang Islam. Bila saya tanya, ada yang mengatakan saya ateis, saya bukan ada agama, tapi saya tak boleh terima ni, sebab itu saya demonstrasi sama. Jadi tuan-tuan, yang bangkit mereka umat Islam mana dia umat Islam? Ketika kita buat demonstrasi di Kuala Lumpur, paling-paling yang setelah saya dapat kumpulkan, dan sepanjang saya melakukan demonstrasi, paling-paling 20,000. Kalau tidak, biasa-biasanya 1,000, 2,000. Di Tokyo 80,000.
Di Sydney hampir-hampir 1,5 juta. Di mana dia yang dipanggil orang Islam? Rupanya orang Islam ni sekarang ni masing-masing negara jaga masing-masing. Jangan sibuk tentang Palestin. Jadi bila bercakap tentang Donald Trump kononnya membawa pelan damai, tapi dalam masa yang sama dia jugalah yang mengisytihar bahawa Baitul Maqdis itu diisytihar sebagai ibu negara Israel. Kemudian dia jugalah, sementara dia hantar segala perbelanjaan ketenteraan Israel, sementara itu juga dia nak tunjuk dia hero, dia yang akan selesaikan isu Palestin. Dialah yang akan dapat, sepatutnya dapat Nobel Peace Prize. Di mana keadaan orang-orang negara-negara Arab ini? Saya mengatakan jawapannya bila orang tanya kepada saya, negara-negara Arab di sekitar Palestin ini, dia orang buat apa? Jawapan saya ialah istana mereka lebih penting daripada Palestin. Istana-istana mereka itu, yang namanya di Kuwait, yang namanya di Qatar, yang namanya di Bahrain, yang namanya di Saudi, yang namanya itu, istana itu lebih penting daripada menjaga Palestin. Sebab ada di kalangan mereka itu yang mengadakan hubungan dengan Israel. Suara mereka itu dibungkam, disepikan, dan solidariti yang mereka nyatakan, solidariti dengan Palestin, nampak macam solidariti yang palsu, yang tidak sesungguhnya. Kerana apa? Kerana ada yang memilih untuk menjaga kuasa di tangannya, berbanding untuk prinsip. Dia kata kedudukan dia sebagai raja, sebagai presiden, sebagai Perdana Menteri, itu harus dijaga dulu daripada nasib Palestin. Dan saya mengatakan bahawa sejarah tidak akan memaafkan pemimpin-pemimpin yang menukar Palestin dengan menjaga kedudukan. Jadilah negara Arab itu tidak boleh kita harapkan. Dan memang Amerika pun nak memastikan negara-negara Arab ini dapat dikawal. Ada 6 negara teluk namanya, ada 22 negara Arab. Semua itu akan dipantau supaya jangan ada yang berani. Maka kita dapati, kenapa kalau kita pergi ke Mekah tak boleh bawa bendera Palestin? Tak dibenarkan sama sekali. Jauh sekali untuk ada ceramah khas untuk Palestin. Kalau ada doa kunut nazilah dan berpanjang-panjang menyebut tentang Palestin, itu imam itu akan pasti ditahan. Ya. Apabila Arab berpecah, Palestin terus disembelih. Itulah kenyataan yang membedihkan kita. Maka orang bertanya kepada saya, cikgu, jadi ke tidak Amerika akan serang Iran? Ini yang isu yang berkait-kait ni. Saya tanya, kenapa? Karena kita nak tahu ni. Betul, kalau nak tahu tu, kemudian apa sikap saudara kalau US dengan Israel serang Iran? Sikap saudara apa? Dia tak boleh nak jawab. Seolah macam kalau Iran tu diserangkan, dihancurkan, tak ada apa-apa. Sebab apa? Iran itu bukan Sunni. Iran itu kita anggap Syiah, dan Syiah itu tak betul. Maka dengan itu biarlah Iran itu dihancurkan. Padahal
yang kita tahu, yang satu-satunya negara yang boleh menghancurkan Israel ketika dia diserang hanya Iran. Negara lain tidak nampak keupayaan. Sebab itu Israel dia nak serang Iran, dia tahu dia tak mampu. Jadi dia mendesak supaya US mesti turut bersama. Inilah sari dua yang sedang kita tunggu sekarang. Kalau Iran ni sekarang artinya beralih perhatian daripada Gaza. Gaza itu dilomat, hancurkan, kemudian perhatian terus kepada Iran. Tapi dalam masa yang sama kita tahu Iran itu konsisten menyokong Palestin sejak daripada Imam Khomeini yang membantu Hezbollah untuk melawan Israel adalah Iran. Yang membantu Yaman di kalangan Houthi untuk melawan Israel adalah Iran. Jadi keupayaan Iran itu luar biasa. Ketika dia di sanction, dah berapa tahun dia disekat, apa saja tak boleh dibeli, bank pun tak boleh berfungsi dengan baik, tapi dia mampu membina kekuatan. Nah, di sinilah tuan-tuan, dunia akan terpaksa akhirnya memahami bahawa kalau kita biarkan Iran itu diserang dan kita tidak turun untuk bersolidariti dengan Iran, maka tidak ada lagi negara yang berani seperti Iran. Silap-silap yang bantu Iran ialah Rusia dan China, tidak daripada negara-negara Islam. Negara Islam akan biar. Adakah itu wajar? Bagi saya tidak. Hanya kerana kita ini Sunni, mereka itu Syiah. Kalau mereka dizalimi, kita di Sunni ini diajar oleh Islam kezaliman dalam apa bentuk kepada siapapun, Islam mesti bela. Umat Islam mesti bangkit bela. Tak boleh mengatakan dia Syiah, oleh kerana itu kita tak perlu bantu. Itu tak boleh, kerana jelas mereka dizalimi. Berapa ahli saintis dia dibunuh, berapa komando dia punya general dia telah dibunuh, berapa orang-orang pemimpin mereka telah dibunuh. Itu harga yang mereka terpaksa bayar. Ya. Malah Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, itu dibunuh di Tehran oleh upahan Mossad. Dan ketika Ismail Haniyeh jenazahnya itu dibawa keluar, yang berhimpun di tengah jalan di Tehran itu 2 juta orang, menyatakan sokongan kepada perjuangan Hamas sebelum jenazah itu dibawa balik dikebumikan di Istanbul. Dan kita sangat terasa betul ya, macam mana dunia ini harus belajar. Mereka telah menghancurkan Iraq, mereka sudah menghancurkan Libya, mereka telah menghancurkan Syria, mereka telah menghancurkan Afghanistan. Berapa negara lagi yang kita nak tengok untuk dihancurkan? Jadi sekarang ini kita mau menjadikan perhatian kita pada Gaza itu untuk mendidik kita memahami keseluruhan masalah umat Islam ini. Umat Islam yang ada 2 bilion tadi di 57 negara, negara-negara OIC, di negara umat Islam minoriti, semua ini nampaknya dilumpuhkan. Pernah saya sebut di sini, bila tadi saya jumpa saudara Mat Sabu, kebetulan ada perkara ketika dia menjadi Menteri Pertahanan,
Dia kata memang kita bergantung sungguh daripada luar untuk senjata kita, malah pakaian tentera kita, semuanya. Saya tanya Timbalan Menteri Pertahanan, Saudara Adli, dia kata semua cikgu. Cakap helikopter ke, beli submarine tu lagi lah. Kita punya buat peluru pun tak boleh, kita kena beli peluru. Kasut-kasut kita pun kita ada beli. Jadi saya tahu apa kekuatan kita sekarang. Menyebabkan pertanyaan kita ialah, umat Islam ini sangat rapuh dan bila-bila saja mereka akan boleh menghancurkan kita. Kita dihancurkan, umat Islam daripada 4 juta rakyat Rohingya, umat Islam yang bersyahadah sama dengan kita itu, sekarang tinggal 800,000. Yang lain tu dibunuh, dihalau, diusir, dibakar. Kita tak boleh buat apa-apa, terpaksa lari ke Bangladesh. 1.3 juta melarat di Bangladesh. Umat Islam di Kashmir sama saja seperti Palestin 1947, lebih awal daripada Palestin. Mereka dibunuh dalam apa yang dipanggil the Black Day, the Friday Black Day, pada 26 Oktober. Dalam tempoh 1 minggu, tentera India membunuh kira-kira 600,000 orang Kashmir tahun 1947. Sampai sekarang mereka itu dikepung, dan nasib orang Kashmir kita tahu. Kita cuma tahu Kashmir ini tempat yang sangat cantik, orang panggil surga di dunia, tetapi rakyat Kashmir itu hidup dalam neraka. Baik, saya sambung sikit lagi. Jadi soal Iran tadi ya, saya punya, kalau orang tanya jadi ya cikgu, saya rasa hampir 90% akan berlaku perang. Dan kalau perang Iran itu, tempiasannya itu luar biasa. Kalau berlaku perang mengguna senjata nuklear, satu letupan nuklear itu akan menggelapkan bumi ini selama 3 bulan. Dan suhu akan jatuh kepada minus 30. Kalau berlaku perang itu, maka China tidak akan duduk diam. Rusia akan campur tangan. India akan juga menyebelahi Israel. Pakistan akan bangkit. Jadi bayangkan, keadaan itu akan pasti melimpah kepada Malaysia, melimpah kepada Indonesia. Tetapi kita tahu, yang pentingnya bukan soal perang itu Amerika Israel dengan Iran, tetapi yang kita nak tekankan adalah soal dominasi kuasa besar yang nak mengatur dunia dan mengikut agenda mereka. Mereka telah mengenepikan United Nations. United Nations tu dah tak ada dah. Membuat satu lagi lembaga namanya Board of Peace. Ketuanya Donald Trump. Kemudian di kiri kanannya ialah Witkoff, Rubio, kemudian menantunya Kushner, kemudian Tony Blair, itu yang teratas sekali itu, yang akan membuat keputusan. Kemudian dia minta negara lain untuk bersama dalam Board of Peace itu. Tak kisah undang-undang terbangsa, tidak kisah soal United Nations, mereka hendak buat kumpul pula satu blok negara yang mereka boleh kawal, antaranya Indonesia, Pakistan, Turki, Qatar, Saudi, dengan mewajibkan mereka membayar 1 bilion USD untuk masuk dalam Board of Peace itu. Dan bila saya tanya rakan-rakan Indonesia, macam mana Indonesia boleh terlibat ini? Aceh sudah hancur oleh bencana, tak tahu kita bayar 1 bilion USD kepada Donald Trump. Dia kata rakyat pun marah. Macam mana Presiden Prabowo boleh buat macam itu? Saya kata tarik diri. Dan saya telah memperingatkan kepada Anwar Ibrahim, Malaysia jangan sama sekali terlibat.
Dan ini adalah pendirian yang kita kena faham. Jadi saya kata, mari kita belajar daripada apa yang telah mereka perlakukan ke atas Iraq, ke atas Syria, ke atas Libya, yang akhirnya hancur. Mereka memang membuat agenda bahawa mereka akan menghancurkan 5 negara dalam tempoh 7 tahun. Jadi tuan-tuan, bila keadaan ini begitu parah, bila pemerintah, ketua-ketua negara dan sebagainya, kerajaan-kerajaan itu sudah gagal, maka yang harus bangkit ialah rakyat. Ya. Dan ini yang sedang berlaku di mana-mana sekarang. Rakyat bangkit. Seluruh dunia. Seperti yang saya sebut tadi, jutaan manusia turun ke jalanan. Pelajar, akademik, pekerja, ulama, masyarakat awam, orang beragama yang macam-macam, semuanya menolak apa yang berlaku di Gaza. Genocide, membisu, sampai yang mati ialah orang bukan Islam. Rachel Corrie, siapa yang tak tahu? Budak umur 25 tahun. Bila jentera berat nak menghancurkan rumah Palestin, dia duduk di tengah-tengah tu. Dia kata, kalau kamu nak hancurkan rumah Palestin, kamu kena melalui aku. Dan mereka lenyek dia, hancur mayatnya. Terkenal Rachel Corrie, orang Amerika, memberi nyawanya untuk Palestin. Seorang lagi tentera Amerika nama Bushnell, umurnya 27 tahun. Dia tak boleh terima apa yang Amerika buat ke atas Palestin dengan membantu Israel. Lalu dia simbah badannya dengan minyak tanah. Dia berdiri depan kedutaan Israel di Washington dan dia menjerit Free Palestine, dan dia bakar diri dia. Mati. Ini budak perempuan yang OKU. Seorang lagi, Thunberg, budak Sweden. Saya bercakap dengan dia, cakap pun gagak-gagak. Dia yang antara yang mengatur kapal nak masuk ke Gaza, nak pecah kepungan dia. Yang mengheret Israel ke Mahkamah Antarabangsa siapa? Bukan Jakarta, bukan Riyadh, bukan Kuala Lumpur, bukan Brunei, bukan Islamabad. Yang mengheret Israel ke Mahkamah Antarabangsa ialah Afrika Selatan, bukan negara Islam. Yang berbahas dalam parlimen dan kemudian membuat keputusan menghalau duta Israel keluar dari negara itu bukan negara Islam seperti Jordan ataupun Turki ataupun Mesir yang ada kedutaan Israel. Yang buat ketegasan menghalau itu adalah Ireland, negara bukan Islam. Jadi di sinilah saya, tuan-tuan, saya nak meletakkan di hujungnya, apakah ada harapan tentang pembebasan Palestin? Ada atau tidak? Kita tahu Palestin ini sedang dijajahkan sebegini lama, 78 tahun. Tetapi sampai hari ini kita semua mengetahui bahawa Palestin tidak menyerah diri. Tidak ada bendera putih pun dikibarkan di Gaza mengatakan kami serahlah, kami mengaku kalah. Tak ada sampai hari ini. Ibu-ibunya memang menjerit, anak-anaknya terbengkalai mati begitu. Marah, mana orang Islam? Tapi untuk dia mengangkat bendera putih memberitahu kami menyerah kalah, tidak sama sekali. Sebab orang Palestin itu faham pembebasan ini bukan soal masa semata-mata. Bila yang boleh kita bebaskan Palestin? Tapi yang menjadi persoalan bagi orang Palestin yang kita lihat ialah tahap kesabarannya, tahap keteguhannya, tahap keyakinannya. Itu yang menjadi kita ni jadi malu dengan orang-orang Palestin.
Rasa bersalah betul kita ni. Kita yang mewah macam-macam ni tak boleh buat apa. Gaza mengajar dunia bahawa maruah tidak boleh dibunuh. Badan kami boleh kamu hancurkan, maruah kami tidak sama sekali akan diserah. Al-Aqsa itu mengajar kita juga bahawa maruah tidak boleh digadai. Inilah yang ada pada minda orang-orang Palestin. Bila saya bertanya kepada mereka, bila anak Ismail hanya itu 3 orang dalam satu kereta dengan 4 orang anak, erti 4 cucunya, dibedil dengan roket, hancur semua, mati semua. Masa itu Ismail Haniyeh ada di Qatar. Saya telefon dia. Apa yang dia keluar dari kata-katanya? Dia sangat tenang, tidak gugup, tidak getar, gementar suaranya, kesedihan. Dia hanya menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan, kalau kita kena macam itu, 3 orang anak terbunuh dengan cucu sekali, bukan gila tuan-tuan, lebih daripada gila kita ni. Tapi orang Palestin punya kekuatan itu. Di akhirnya sekarang Malaysia, apa yang boleh kita buat? Saya menyatakan Malaysia boleh buat, bukan melalui kekuatan senjata, kerana kita tidak ada kekuatan senjata sekuat itu, tetapi melalui kepimpinan yang hebat. Dan kita tahu bagaimana nak main diplomasi yang berkesan, dan bagaimana kita nak membina pakatan global. Itu Malaysia boleh buat. Kenapa? Orang masih hormat dengan Malaysia. Mereka kata Malaysia ada credibility. Malaysia, mereka kata kalau dia bersuara, orang dengar. Dan Malaysia dianggap negara yang disegani di kawasan dipanggil selatan global ini. Yang diperlukan oleh Malaysia ialah keberanian untuk memimpin. Di sinilah saya mengatakan kepada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita ini, walaupun berada dalam persimpangan macam-macam, tapi saya mengatakan, akhi Anwar, you must play this role. Paling tak nampak pemimpin Arab, tak nampak dah. Jadi non-Arab yang ada Turki, Pakistan, Iran, Malaysia, Indonesia, Brunei. Ini yang tinggal. Macam mana nak buat? Erdogan, Turki nampak kuat, tapi dia sangat ditekan. Walaupun dia sudah membuat tindakan-tindakan untuk memutuskan hubungan diplomatik kerana Turki ada kedutaan Israel, tapi dia ditekan oleh Eropah, oleh NATO. Pakistan ada kekuatan tentera, tapi kepimpinannya tak sekuat kerana politiknya bergolak. Imran Khan dipenjara. Jadi Pakistan tak punya keupayaan. Iran sedang ditumpu. Ali Khamenei, the supreme leader itu memang nampak berkesan. Mereka cuba menjatuhkan Iran itu dengan macam-macam, termasuklah membiaya pemberontakan yang baru-baru ini, tetapi gagal juga. Tapi Iran dia tak upaya nak memimpin dunia, dia terpaksa jaga dia. Kita pergi ke Indonesia Prabowo, lepas Jokowi Prabowo, kita tak nampak aura dia mampu untuk memimpin dunia. Sultan Hasan Al-Bolkiah uzur, dan dia tidak ada keupayaan memimpin untuk mewakili suara umat yang tinggal Malaysia. Malaysia siapa yang ada?
Kebetulan Perdana Menterinya ialah Anwar Ibrahim. Kemudian kita ada 10 raja-raja Melayu, salah seorangnya jadi agung. Nah, kekuatan itu apakah boleh kita manfaatkan untuk benar-benar memperjuangkan Palestin? Jawab saya, boleh. Oleh kerana itu, bagi saya, dalam hal ini perbezaan politik mesti diketepikan dan semua kena menyatu untuk, kalau kita betul-betul nak menyuarakan tentang Palestin. Kita cuma 34 juta populasi kita. Indonesia 280 juta. Tetapi orang masih dengar Malaysia. Jadi seruan saya apa? Ya udahlah. Politik kita yang tak habis-habis, begini serang menyerang, apalah, maki sana maki. Dalam parlimen pun kita tengok, ya, saya kata apa nak berlaku ni? Orang hormat kita, tapi kalau orang pergi tengok, orang kata macam ni 3 suku ni. Kalau kita tengok keadaan ini, jadi bagi saya, atas nama Palestin, atas nama Masjid Al-Aqsa, ayo kita bersamalah dengan pemimpin yang boleh membawa suara ini. Dan penutup saya mudah saja, ini bukan sekadar tentang Gaza yang kita bincangkan, ini tentang siapa kita sebagai manusia. Sebab itu orang-orang bukan Islam yang tak ada agama pun turun ke jalan raya membantah Amerika dan Israel. Juga di Washington dan di New York juga orang-orang bukan Islam turun ke jalan raya. Ialah kerana apa? Kerana mereka mengatakan bahawa ini bukan tentang Gaza, ini tentang siapa kita sebagai manusia. Adakah kita akan menormalisasikan penjajahan? Adakah kita akan berdebat tentang genosid sambil kita biarkan genosid itu berlaku? Atau adakah kita akan bangkit bersatu dan kita tidak gentar? Mereka boleh melakukan, Malaysia ni negara kecil, tapi kita tidak akan gentar. Kerana sejarah akan mencatat kita. Mari kita berada di balik sejarah yang betul. Jangan kita berada balik sejarah yang salah. Nanti anak cucu kita kencing atas pusara kita. Ini gara-gara bapa aku yang membiarkan keadaan begini. Sejarah akan mencatat itu. Anak-anak Aqsa akan menunggu kita. Al-Aqsa sedang memerhati kita. Jangan biarkan kita dikenang sebagai generasi yang tahu tetapi memilih untuk diam. Jangan biarkan kita dikenang sebagai generasi yang katanya tahu apa yang berlaku di Palestin tapi tidak berbuat apa-apa. Biar kita dikenang sebagai generasi yang bangkit, yang bersuara, yang membantah, mengubah arah sejarah. Kerana Palestin pastinya akan merdeka. Mari sama-sama tuan-tuan, kita menghubungkan persoalan Gaza, persoalan Masjid Al-Aqsa dengan Ramadan yang tinggal ada beberapa hari lagi akan kita temui. Kita berada dalam bulan Ramadan ini, namanya bulan Al-Quran, bulan keampunan, bulan yang menghidupkan nurani, menguji kejujuran iman kita. Namun kita kena ingat, kita berpuasa dengan sangat selesa. Gaza berpuasa tanpa pilihan. Dia dah berpuasa lebih awal daripada kita. Tak ada makanan, tak ada minuman. Ada yang mengatakan kami bersahur tak ada makanan, kami iftar tak ada makanan, tapi kami tetap berpuasa. Dan mereka berpuasa lebih awal daripada kita kerana keadaan sangat parah. Ketika kita berbuka dengan hidangan, anak-anak Gaza berbuka dengan air bercampur debu dan darah. Ramadan datang bukan sekadar untuk menahan lapar dan dahaga. Ramadan datang untuk membangunkan rasa tanggungjawab terhadap kezaliman. Wa ma lakum la taqatilu fi sabilillah wal mustad'afin. Mengapa kamu tidak berjuang di jalan Allah dan membela orang-orang yang mustad'afin? Ayat ini bukan hanya untuk medan perang. Ayat ini yang saya baca ini adalah panggilan nurani ummah setiap Ramadan.
Gaza hari ini tuan-tuan sedang berdarah, dihukum secara kolektif, dikepung, dilaparkan tanpa henti. Al-Aqsa pula dicabuli setiap hari di bawah Israel. Ini bukan peperangan namanya, ini penjajahan yang dilindungi kuasa besar dan dibisukan oleh dunia. Ramadan mengajar kita satu hakikat: kezaliman mungkin berpanjangan, tapi dia tidak akan kekal.